Okey, hai semua. Hari ni kita nak belajar subtopik 7.1 iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu dulu apakah itu respirasi sel. Okey, respirasi sel ni adalah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Okey, so respirasi sel ni adalah kita nak dapatkan tenaga. Okey, nak dapatkan tenaga melalui kita oksidakan molekul organik. Molekul organik ni adalah molekul yang mana ada kandungan karbon. Okey, ataupun lebih spesifik lagi adalah karbohidrat, dan lebih spesifik lagi adalah karbohidrat yang jenis glukosa. Biasanya dalam respirasi sel kita akan oksidakan glukosa untuk kita dapatkan tenaga. Okey, so glukosa ni sumber dia dalam kalau haiwan dan juga manusia kita dapat daripada kita makan karbohidrat lah. Okey, kalau tumbuhan dia dapat melalui dia jalankan fotosintesis. Okey, so respirasi sel ni kita nak dapatkan tenaga. Okey, so jangan ingat respirasi sel hanya haiwan dan manusia. Okey, dia semua haiwan menjalankan respirasi sel, manusia jalankan respirasi sel, tumbuhan pun sama jalankan respirasi sel. Tumbuhan bukan setakat jalankan fotosintesis, dia juga jalankan respirasi sel. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jenis respirasi sel ada dua iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Okey, ingat je aerob air. Okey, air tu udara ataupun merujuk kepada oksigen. Jadi respirasi aerob adalah respirasi sel yang berlaku dalam kehadiran oksigen. Contoh kita manusia, respirasi aerob ni berlaku bila kita ni tengah relax, okey, dekat taman, okey, yang mana banyak oksigen. Okey. So seterusnya respirasi anaerob. N ni dia macam satu imbuhan dalam bahasa Inggeris. Dia akan ada imbuhan yang menunjukkan dia deny benda tu. Okay, ataupun kita cakap contoh predictable. Okay, predictable. Okay, predictable ni kita boleh jangkakan. Kalau unpredictable kita tak boleh jangkakan. Sama juga aerob berlaku bila ada oksigen. Anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen. Okey, tapi dalam bab ni, okey, ada lagi satu yang kita belajar, dia adalah satu kita kata laluan alternatif ataupun cara lain, kaedah lain untuk kita dapatkan tenaga selain daripada respirasi sel, iaitu melalui fermentasi. Okay, fermentasi ni adalah cara lain untuk kita dapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Dan fermentasi ni dia hampir sama dengan respirasi anaerob sebab dia berlaku dalam keadaan tanpa atau kurang kehadiran oksigen. Okey, itu dia. Okey, tapi respirasi anaerob dengan fermentasi tak sama dari segi proses, cuma dia sama dari segi keadaan dia yang berlaku tanpa kehadiran oksigen. Okey, sebab respirasi anaerob duduk bawah respirasi sel. Fermentasi pula dia cara lain selain daripada respirasi sel. Okey, so fermentasi laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain respirasi sel. Dan satu lagi fakta untuk fermentasi. Okey, fermentasi ni penguraian glukosa tidak lengkap. Dia bukan, okey, fermentasi disebabkan dia berlaku tanpa kehadiran oksigen, kita tak kata dia mengoksidakan glukosa. Okey, mengoksidakan glukosa hanya untuk respirasi aerob saja. Yang mana dia mengoksidakan, dia gunakan oksigen.
Okey, mengoksidakan glukosa untuk dia dapatkan tenaga. Tapi kalau fermentasi dia tak ada oksigen, jadi kita kata dia menguraikan glukosa untuk dapatkan tenaga. Namun penguraian itu tak lengkap. Okey. So itu adalah jenis respirasi sel. Okey, sekian perkongsian daripada saya untuk subtopik ini. Terima kasih.